Rindu ni sebenarnya dia bukan kerana jarak tu, bukan. Tapi dia kerana perasaan. Rindu tu tuan-tuan bukan kerana jauh, tapi kerana tuan-tuan dia ada dalam hati kita. Itu sebenarnya rindu tuan-tuan. Faham? Kalau jauh, dia tak ada dalam hati kita, kita takkan rindu. Bila kita sayang seseorang tu tuan-tuan, jauh ni ramai orang jauh dengan kita, tapi kita tak ingat dengan dia pun, kan? Tapi kalau jauh, dia ada dekat hati kita, maka tuan-tuan, dia akan mendatangkan satu perasaan rindu. Sama dengan ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ramai yang meninggal dunia dah tuan-tuan. Tapi kenapa kita ingat mak kita? Kenapa kita ingat ayah kita? Kenapa kita ingat ahli keluarga kita? Sebab mereka ada dekat hati ni. Mereka ada je dekat dalam ni tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, perpisahan itu tuan-tuan sebenarnya hanya sementara, kerana orang yang mencintai tuan-tuan dengan hati dan jiwa, tak ada istilah perpisahan.